Banyak gila buku ni tuan-tuan. Ni buku favourite masa tu. Aku pilih atas lah. Cuma aku lokalku dan tuanku kenapa? Sebab proses saya belajar masa menulis tu best. Ini memang saya target kepada orang-orang yang dah lama minta dekat saya, boleh tak kalau bulan puasa tu, selain daripada saya buat video cerita tentang setiap juzuk, boleh tak tulis satu je catatan tentang simple key message daripada setiap juzuk. Memang orang minta macam tu. Masa tu saya share dekat dalam saya punya group je, dekat pembaca-pembaca saya kan. Okay, kalau juzuk satu kita belajar pasal ni, juzuk dua kita belajar pasal ni. And then tiba-tiba dia orang kata, kenapa tak buku kan? So masa tu saya hanya buat dalam sampai juzuk 10 macam tu. Dan saya ambil masa duduk betul-betul dekat office saya, meja yang sama tadi saya tengok, sampailah 2 minggu masanya. So duduk belajar menulis. So itu seronoknya sebab saya memang tak diganggu dan memang saya tulis dengan niat untuk memahamkan orang tentang Al-Quran. Dia ada different sikit vibe dia bila kita tulis dengan niat kita tahu kata orang nak sangat nak faham at least key message daripada Al-Quran, dan benda tu kena dengan Ramadan punya vibe. Sebab tu saya paling suka buku tu. Buku tu sebenarnya Saf, dia tahun lepas. Ni Baru lagi. Tahun lepas. Bulan Ramadan tahun lepas.